wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi babu bayani sifati manir rajuli wal mar'ati wa anna al-walada makhluqun mimma ihima. Ini bab menjelaskan sifat mani lelaki dan wanita, dan anak itu tercipta daripada mani kedua-duanya. Min nutfatin amsyaj. Dalam Quran kata min nutfatin amsyaj, daripada mani yang bercampur. Sama ada bercampur tu pada mani lelaki dan perempuan, ataupun mani lelaki itu sendiri ada bahan-bahan campuran yang berbeza-beza. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Asma Ar-Rahabi bahawa Sauban ni maula kepada Nabi SAW menceritakan kepadanya, katanya, aku berdiri dekat dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang pendeta Yahudi. Salah seorang pendeta Yahudi mari, lalu mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad, memberi salam kepadanya. Lalu aku menolaknya, hampir dia rebah kerana tolakan tadi. Maka dia berkata, mengapa kamu tolak aku? Aku pun berkata, tidakkah kamu, mengapa kamu tidak mengucapkan, mana sepatutnya kamu mengucapkan ya Rasulullah, tapi kamu kata ya Muhammad. Inilah dia pergi dengan la taj'alu du'a ar-rasul bainikum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Nabi itu seperti panggilan kamu sesama kamu, maknanya panggil dengan nama. Maka kena panggil dengan Rasulullah. Sebab itulah orang Arab panggilan tu dia biasanya Abu ada depan. Abu Muhammad. Macam orang Arab sendiri dia panggil Nabi ni ya Abul Qasim. Jadi hak mana panggil Nabi walaupun dia orang Yahudi ni, maknanya dia tidak faham budaya orang Arab pada waktu tu. Bila panggil Nabi ni, orang Arab panggil ya Abul Qasim. Mari dia ni panggil ya Muhammad. Orang Yahudi berkata, aku panggil dia tu dengan nama yang mana keluarga dia letak nama dia lah. Aku panggil betul dah lah. Maknanya betul lah alik dia tu. Tapi kalau ayah kita panggil lagu tu, macam kita panggil dia tu dengan nama hak ada dalam IC, orang tak panggil beradab. Orang panggil kuih ajar lagu tu panggil ayah dengan nama dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, tak apalah. Sesungguhnya nama aku ni adalah Muhammad yang telah dinamakan oleh ahli keluarga aku. Tak apalah hak ni, maknanya ada kalanya Nabi ni beralah. Maka orang Yahudi itu berkata, aku hari ni datang nak bertanya kepada engkau. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ayam fa'uka syai'un in haddastuka. Aku cerita kepada kamu ni, kalau aku cerita pada kamu ni, adakah dia berguna? Apakah akan berguna sesuatu yang ni walaupun sedikit berguna kepada engkau kalau aku ceritakan kepada engkau? Maknanya secara mafhumnya, kalau benda ni nak tahu saja tak salah, tak ada faedah. Sebab Nabi tahu dah orang Yahudi ni dia banyak ilmu, dia banyak dah ilmu berdasarkan kepada kitab-kitab dia, tapi sifat dia tu tak seturut ilmu yang ada pada mereka. Orang tu kata, asma'u bi uzunayya, aku akan dengar dengan kedua-dua telinga aku. Maksudnya aku akan dengar dengan penuh perhatian. Sebab kalau tidak dengar dengan telinga ni, dengar dengan apa? Jadi hak dia kata dengar dengan telinga, dua telinga aku ni, mana dengar dengan penuh perhatian, bukan dengar saja. Fana kata, lalu Nabi SAW dia cucuk ni. Dia cucuk tempat dia duduk tu ataupun tempat dia berdiri tu dengan kayu yang ada di tangannya itu. Biasanya benda ni dibuat sebagai tanda berfikir. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, tanyalah, kamu nak tanya tu. Maka Yahudi itu berkata, di mana manusia ni akan berada pada hari yang Allah Ta'ala tukar bumi dengan bumi yang lain. Dan Allah Ta'ala tukar langit, yang ni dengan langit yang lain. Ini seperti di akhir surah Ibrahim tu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari yang Allah SWT gantikan, tukarkan bumi dengan bumi yang lain. Mana lepas daripada dibangkitkan daripada mahsyar ni, mana manusia akan berada. Maka Nabi menjawab, hum fi zulmah dunal jisr. Mereka akan berada di hadapan
mereka akan berada dalam kegelapan di hadapan jambatan, di hadapan titian sirat. Mereka akan berada di situ. Qala, Yahudi itu berkata lagi, siapakah yang pertama yang melepasinya? Ijazatan ni bukan ijazah CJ ke apa dah. Ajazah makna lepas, melintasi. Ajazah, melepasi. Jadi kalau kata ijazah kepada seseorang itu dengan sesuatu, maknanya dia telah berjaya melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk dapat pengiktirafan itu. Jadi siapakah yang pertama melepasi titian sirat? Maka Nabi menjawab, fuqara'ul muhajirin. Orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin. Cuma dalam syarah ni dia kata, ini tidak berarti fuqara' muhajirin ini dia lebih utama daripada aghniyaul muhajirin, orang kaya muhajirin. Tidak semestinya. Sebab melintasi, dahulu melintasi tidak secara mutlak lebih afdal. Sebab dari segi 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh syurga oleh Nabi SAW itu, kebanyakan mereka lah orang kaya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka ni bukan fuqara' muhajirin, tetapi aghniya muhajirin. Jadi macam mana dikatakan mereka ni fuqara' tu lebih dahulu melintasi titian sirat dengan arti mereka lebih afdal. Tidak. Jadi ini biasalah, lebih seseorang itu dalam satu sudut bukan berarti dia lebih dalam semua sudut. Dan kalau pakai kaedah pun dia panggil al-ghani syakir afdalu minal al-faqirus sabir. Kaedahnya, orang kaya yang bersyukur itu lebih utama lagi daripada orang fakir yang bersabar. Sebab cerita hadis itulah. Hadis apa ni? Zahaba ahlul dusun bil ujur. Orang-orang kaya ni telah pergi membawa pahala. Sebab orang kaya boleh sedekah. Kita tak boleh sedekah, kata sahabat yang fakir ni. Jadi Nabi pun ajarlah kepada mereka tu zikir. Bila zikir sebelum tidur tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali tu, orang kaya pun tahu, dia pun beramal. Jadi Nabi kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kurnia yang Allah Taala berikan kepada siapa dia kendaki. Maknanya daripada sudut ni, orang kaya tu lebih, orang kaya yang bersyukur, yang taat tu lebih afdal lagi daripada fuqara yang bersabar. Itu mana tak boleh nak, tidak boleh nak nafi dah lah kelebihan yang ada pada kaya yang bersyukur berbanding dengan miskin yang sabar. Kemudian orang Yahudi itu kata lagi, fama tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah. Apakah asal mana tuhfah ni? Hadiah lah. Hadiah istimewa yang diberikan. Tuhfah. Tapi hal ini dengan maksud santapan pertama ahli syurga bila mana mereka ni masuk dalam syurga. Itu ziyadatu kabidin nun. Ziyadatu kabidin nun maknanya hati kepau. Jigar gusyah mahi. Jigar hati, gusyah mahi. Mahi itu ikan. Ikan besar, mahi. Ikan kecil miceli, mahi ikan besar. Sedap setara mana tak tahulah. Kalau dia kata, kalau dia boleh hati ikan hak besar, dia kata makan ahli syurga, boleh tak? Kiyah pada hadis ni. Fama ghada'uhum ala isriha. Apakah makanan mereka ni ghada'uhum, mana makanan tengah hari lah. Ada nisbah ni ghidha'uhum. Giza. Ghidha'uhum. Ada juga giza ni. Wakila bil ghin. Wada laqad laqina min safarina hadza nasaba ni. Laqad ana kahfi tengok. Jadi hak ni hak tadi tuhfah tu maknanya hak mula-mula. Dia panggil appetizer lah. Appetizer. Hak ni main course ni. Hidangan utama. Yunharu lahum saurul jannah. Disembelihkan untuk mereka itu lembu jantan syurga yang mana allazi kana yaqulu min atrafiha, yang dimakan dari tepinya. Qala fama syarabuhum alaihi. Kemudian bila makan ni mestilah nak ke air. Iaitu min ainin fiha, daripada mata air, tusamma salsabila. Salsabila ni dia takkid daripada sabil.
salsabila, maknanya dia, kalau sabil itu mana jalan, dia mengalir dengan berterusan, memacu, sentiasa mengalir, sentiasa bersih. Syadidul jari, mengalir dengan laju. Qala sadaqta, dia kata betul. Betul. Lepas tu Nabi kata tu, ada faedah kau kalau kamu nak dengar ni. Sebab dia tahu dah. Dia tahu dah. Maknanya apakah kamu akan beriman kalau aku dapat cerita ni. Jadi kata dia, wajib tu as'aluka, aku datang bertanya kepada engkau tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh sesiapa pun dari kalangan penduduk bumi ni, melainkan Nabi. Ataupun adalah seorang dua orang tahu. Jadi apakah kamu nak beriman? Dia kamu tahu ni, aku ni dapat cerita lagu ni sebagai seorang Nabi. Qala yanfa'uka in haddathtuka, bergunakah kepada engkau kalau aku ceritakan? Kemudian dia kata, aku akan mendengar dengan kedua telinga aku akan dengar dengan penuh perhatian. Qala jitu as'aluka anil walad, aku mari nak tanya tentang anak. Qala, Nabi SAW menjawab, air lelaki itu putih dan air perempuan itu kuning. Bila mana ia berkumpul, maka mani lelaki itu mengatasi mani perempuan, azkara. Jadi anak itu akan menjadi lelaki dengan izin Allah. Wa iza ala, bila mani perempuan itu mengatasi mani lelaki, maka anasa, air itu akan menjadikan anak itu perempuan dengan izin Allah. Jadi hal ini seperti mana kita sebut pada minggu lalu, ini bukan bermaksud orang lelaki itu gagah kuat, maka anak lelaki, kalau perempuan itu kuat, anak perempuan, tidak. Ini sifat air dan apa yang terkandung dalam air itu. Orang Yahudi itu kata, engkau benar, sesungguhnya engkau benar, engkau Nabi, engkau benar-benar seorang Nabi. Kemudian dia pun beredar pergi. Dia kata, laqad sa'alani hadza anil ladzi sa'alani anhu. Dia tanya pada aku tentang apa yang dia tanya pada aku ni. Kalau dia tanya tu dah, wa ma li ilmun bi syai'in minhu, aku tak tahu pun. Hatta atani Allahu bihi, sehingga Allah Taala mewahyukan kepada aku. Mana Nabi dapat jawab. Allah Taala bawa pada Nabi ilmu tentang ni. Nabi dapat memberitahu kepada dia. Jadi daripada hadis ni kita boleh faham juga bahawa wahyu-wahyu itu tidak hanya Al-Quran, tetapi merangkumi hadis Nabi SAW. Wahyu juga. Jadi orang yang taksir pada hadis ni, dia taksir pada hadis ni, maknanya dia nak Quran saja, sedangkan wahyu itu merangkumi Al-Quran yang dipanggil wahyu matlu ataupun wahyu zahir, dan merangkumi juga wahyu hadis yang dipanggil wahyu ghairu matlu ataupun wahyu khafi. Quran itu dipanggil wahyu jali, wahyu jali. Kemudian ucapan dia lagu ni, wa innaka lanabiyyun, engkau benar-benar nabi. Engkau benar-benar nabi ni dalam bab iman ni dah. Ilmu ni dia tidak memadai untuk menjadikan orang itu beriman. Dia kena ada ikrar. Dia kena ada tasdik. Dia kena ada tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan wal amal bil jawarih. Jadi orang Yahudi ni hanya tahu je. Mana seolah-olah dia mari nak tally ilmu dia dengan ilmu Nabi. Itu je. Lepas tu dia tidak menyatakan di sini dia nak beriman. Dia hanya sekadar tahu. Jadi pengakuan dia bahawa Nabi SAW ini sebagai Nabi itu tidak menjadikan dia beriman. Sebab orang Yahudi dia boleh terima Nabi SAW itu sebagai Nabi. Cuma dia kata Nabi ini untuk orang ummi, untuk orang Arab. Dia kira kita ada Nabi Musa, dia ada Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ni untuk orang Arab, tidak untuk kita orang Yahudi. Jadi bagi dia tak ada masalah lah pengakuan tadi. Walaupun dia mengaku Nabi itu sebagai Nabi, tapi pengakuan itu tidak berguna. Sebab pengakuan mereka itu, mereka tidak akui Rasulullah SAW itu diutuskan untuk mereka. Mereka nak tunggu Nabi lain lagi. Sebab itulah, di sini mereka mengingkari konsep khatam nubuwah. Nabi sebagai khatam nubuwah itu mereka tak percaya. Tadi, kuntu qa'idan inda Rasulillah. Tadi kuntu qa'iman. Ini kuntu qa'idan. Jadi beza lagu ni tak apalah. Dia tidak jadi illah. Dia tidak jadi illah qadihah ni. Sebab dia perinci maknanya dia berbeza pada butiran-butiran yang tidak menjejaskan keseluruhan hadis.
Waktu berdiri, orang ni duduk, dia kecil lah. Perbezaan tu. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صفة غسل الجنابة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو قالت 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات من كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن أعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ 3 حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال وحدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قال الإمام النووي باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق 3 آصع. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم بن الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني دعني قالت وهما جنبان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن عم الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ب5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى ب5 مكاكي وقال ابن معاذ عن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه. Ini bab cara mandi junub. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mandi junub itu
baginda memulakan dengan membasuh kedua tangannya. Basuh dua tangan. Summa yufrigu biyamini ala shimali. Kemudian dia mencurahkan dengan tangan kanan itu atas tangan kiri. Mana dia basuh kedua tangan ni sebelum dia mencelup dalam bekas tu. Basuh kedua-dua tu, kemudian mencurahkan tangan di atas tangan kanan, mencurahkan dengan tangan kanannya itu atas tangan kiri, mana tanda tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya. Jadi dalam kaifiat ni, basuh kemaluan dahulu. Kubur dan dubur. Maknanya untuk menyampaikan air di situ. Kalau ada najis, untuk menghilangkan najis, ataupun nak menyampaikan air di situ dahulu, meratakan air di situ dahulu. Sebab lepas pada ni nak berwuduk. Kalau berwuduk dahulu, kemudian nak basuh pula kemaluan, jadi itu tidak sepatutnya lah. Kemudian berwuduk, wuduk untuk semaya. Wuduk untuk semaya. Kemudian baginda mengambil air, lalu memasukkan fayudkhila asabi'ahu, masukkan jari-jarinya itu di pangkal rambutnya. Hatta idza ra'a anna qad istabra'a, sehingga Nabi merasakan dia telah menyampaikan air ke seluruhnya. Idza ra'a, mana dia rasa, maknanya tak perlu kata kena pastikan betul-betul. Kalau tidak jadi was-was. Anna qad, dia rasa sudah rata dah. Kita kira sudah rata kan? Hafana ala ra'si, maka Nabi ambil air, ambil air comor, curahkan atas kepalanya itu dengan 3 kali. Kemudian afadha, kemudian dialirkan kepada seluruh tubuhnya, kemudian basuh kaki. Basuh kaki. Jadi di sini ada basuh kaki ni, ada basuh kaki di sini. Kemudian kalau kita tengok dalam riwayat yang berikut tu, kulluhum an Hisham fi hadzal isnad wa laysa fi hadithihim ghuslu rijlaini. Kemudian riwayat satu lagi ni, summa zakarna wa hadithi Abi Muawiyah, lebih kurang dengan hadis Muawiyah, wa lam yadhkur ghusla rijlaini. Jadi nak cerita pada kita di sini bahawa hadis Abu Muawiyah ada menyebut basuh kaki hak akhir sekali. Hadis lain tak ada. Hadis orang lain tak ada. Jadi sekarang ni, ini adalah hadis daripada Hisham, daripada Aisyah. Hadis Hisham daripada Aisyah. Mahfuznya daripada Hisham, daripada Urwah, daripada Aisyah ni, berdasarkan kepada lafaz tadi, yatawadda'u wudu'ahu lis-salah. Maknanya basuh kaki dah sebelum curahkan air kepala. Maknanya wuduk telah sempurna dah. Itu hak mahfuz dalam hadis riwayat Aisyah, sesal wuduk barulah mandi. Hak adanya basuh kaki akhir ni dalam riwayat Maimunah ni. Hak berikut ni. Hadatsani khalati Maimunah. Dah. Hak ujung tu lah barulah basuh kaki. Ujung tu baru basuh kaki. Jadi benda ni benda periwayatan ni tak ada gapo. Dari segi hukum, kita boleh basuh kaki dengan sempurna, kemudian barulah mandi seperti hadis asar Aisyah. Ataupun kita boleh menangguhkan basuh kaki itu, maknanya kita berwuduk setakat sapu kepala, sapu telinga, lepas tu tunggu sapu curah air atas kepala, kaki, kemudian. Ada 2 pilihan. Ada ulama cuba jamak dengan mengatakan bahawa ini bergantung kepada tempat kita mandi. Kalau kita mandi tu tempat yang lecah ataupun air bertakung, tidak mengalir dengan molek, jadi kita lewatkanlah basuh kaki tu sewaktu nak keluar daripada bilik air. Tapi kalau tepat tu air tu mengalir molek ke apa semua, kita sudah wuduk dengan lengkap. Kemudian kita mandi. Jadi kalau ada Maimunah tu, seolah-olah di rumah Maimunah tu Nabi melewatkan sikit. Kemungkinan ada keadaan di rumah Maimunah tu Nabi perlu melewatkan basuh kaki. Ada orang tanya, kalau kata contoh, kalau kita baca hadis, ambil wuduk dulu baru mandi junub. Jadi kalau adakah wuduk tu kira munakid dah, sebab bila kita mandi mesti panggil apa? Maksud wuduk tu terjadi, maksud kita boleh guna untuk semaya. Sebab gini, sebab ada orang tanya, kalau kita wuduk ambil air semaya, wuduk sebelum mandi ni, lepas pada kita basuh kaki gapo, mesti kita akan mandi, lepas tu kita akan gosok tempat kemaluan gapo, dia akan batas mula wuduk tu. Ataupun maksudnya wuduk sini ialah wuduk lughawi. Wuduk ni salah lah, supaya kita sebut tadi lah.
tak ada air, tak ada tangan kiri, basuh kemaluan. Maknanya kita telah menyampaikan air situ. Lepas tu bola duduk main kawasan tu je. Tak perlu dah sebab hak Nabi mandi ni dengan 3 cupok. Jadi 3 cupok tu pandailah guna. Jadi kalau kita pergi basuh pula di situ, tak perlulah sebab kita niat dah situ. Basuh dah situ. Tak perlu. Maknanya kira selesai mandi tu kira Selesai. boleh pergi semaya Boleh lagi. sesat. Dia panggil nama itu Samboga. Nama itu Samboga. Lepas tu cerita mula lah. Banyak kuliah dia nak tunggu sama ke. Tak buat. Lepas tu dia syarat dia lain. Itu dari mana nak ni. Dari segi mualak tak butuh walaupun kita mengakhirkan Dia basuh lagi. Sebab itulah dia dikatakan mualak ni selagi tubuh kita tu tak basuh, tak kering, masih basah lagi mualak. Mualak ni maknanya pada kira-kiranya masih lagi dalam satu majlis, dalam benda yang berkaitan dengan dia. Jadi kalau kata dah kita mandi dan mau tutup suih dah air tak terbit, jadi kita pun nyok pergi jalan lagi buka suih, lepas tu tunggu air turun tu dikira dalam tu lagi pakai sambung, tidak perlu ulang daripada awal. Cuma sini kita nak sebut tentang masalah sanad tadilah. Hafiz Ibn Hajar menyebut bahawa hak Nabi mandi di rumah Aisyah ni, Nabi basuh kaki kemudian, ini adalah tafarrud Abu Muawiyah, di mana anak-anak murid Hisham yang lain tidak menyebut, tak sebut ni. Seperti yang kita lihat dalam sanad yang kedua ni, semua mereka daripada Hisham, maknanya daripada Urwah, daripada Aisyah, dan tidak disebutkan dalam hadis mereka tu basuh kaki. Jadi ziyadah ni ziyadah waham lah. Ziyadah waham. Kalau mengikut Baihaqi, dia kata ini gharib tapi sahih. Ini dia panggil mukhalafatu as-siqatu liman huwa awsaq minhu. Qultu, kata Hafiz Ibn Hajar, tetapi dalam riwayat Muawiyah daripada Hisham ni ada maqal, ada pertikaian. Kedudukan dia. Memang kata ada syawahid daripada riwayat Abu Salamah daripada Aisyah dalam Abu Daud, tapi hak ni masalah hak dia ambil riwayat daripada Hisham. Kena tengok Hisham sebut lagu ni, anak-anak murid Hisham hak ramah tu tak sebut basuh kaki, tiba-tiba Abu Muawiyah seorang. Abu Muawiyah ni nama dia Muhammad bin Khazim Ad-Darir At-Tamimi Al-Kufi. Al-Kufi tu cara sebab riwayat orang Kufah daripada Hisham memang dipertikaikan. Itu kaedah dalam riwayat Hisham bin Urwah ni. Hisham bin Madinah, dia pergi Kufah tu ada berubah dah sikit ingatan dia. Abu Muawiyah, Muhammad bin Khazim Ad-Darir ni dia orang Tamimi, orang Kufah, orang Al-Kufi. Jadi walaupun dia ada sebut ni sebagai tambahan ziyadah, walaupun dia sikoh tapi tambahan ni kita kena letak tambahan yang syaz, dia menyalahi. Sebab itulah kaedah ziyadah siqah maqbulah tidak secara mutlak. Sebab itulah kita usul hadis ni kita tak lewat macam sipil matematik. Dia kena tengok banyak sudut. Dia panggil korinah, ahwal ke apa semua. Perawi tu asal main mana pun kena ambil kira juga. Dia bukan sipil matematik. Tapi Imam Muslim tak. Hadis ni usul bab. Dia nak ayat ni lah. Walaysa fi isnadihim wasul rijlain. Jadi kita kena faham Imam Muslim riwayat usul bab tu sebenarnya riwayat untuk dia menyatakan riwayat tu ma'lul. Ada illah. Maksudnya bukan tujuan dia awak mari riwayat paling kuat letak di usul dah. Tengok atas komentar dia. Di sini dia awak mari, lepas tu awak ambil komentar. Jadi komentar dia tu dah dikira sebagai kritikan dia tu terhadap riwayat tersebut. Dia macam Nasa'i lah. Macam Nasa'i. Dia awak mari tu, lepas tu dia kata, qala Abu Abdurrahman, gini, ada kritikan dia. Jadi Imam Muslim lagu tu juga. Dia awak mari riwayat ia ada bermasalah. Lepas tu tengok komentar dia tu jala tu. Dia jadi iktimak kepada Imam Muslim dalam bab ni adalah riwayat yang kedua, ketiga, keempat tu. Misla wudu'ihi lis-salah, maknanya wudu'i salat tu lepas sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki lagi. Jadi komentar dia tu penting. Walaysa fi hadisihim wasul rijlain tu, dia nak kata riwayat tu adalah riwayat ya syaz. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada makcik dia, Maimunah. Mak Ibnu Abbas ni nama dia Lubabah. Lubabah bintul Harith, Maimunah bintul Harith. Jadi Nabi berkahwin dengan mak saudara Ibnu Abbas sebelah mak dia.
Qalat adanaitu, aku adanaitu ni maknanya aku letak dekat dengan Nabi. Maknanya aku menyediakan air wuduk untuk Nabi. Aku menyediakan untuk Nabi ni air untuk dia mandi janabah. Sebelum kita pergi, sebelum terlupa ni, babu sifati ghuslil janabah. Ada mari ni sebab hadis sebelum pada ni fa izastama'a, bila berkumpul mani laki mani perempuan, maknanya mandi junub lah. Jadi sekarang ni nak mandi junub, jawab mari nak mandi junub. Jadi Nabi basuh kedua tapak tangannya tu 2 kali ataupun 3 mengikut keperluan lah. Kemudian Nabi memasukkan tangannya itu dalam bekas. Maknanya untuk alat lah, untuk dia cebok. Setengah ulama kata niat sebagai cetung. Tapi hak ni maknanya tangan kita je cebok tu cetung lah. Cetung dah lah. Sebab masa kita celuk tu bukan kita nak akad hadas, tapi nak ambil air. Jadi dia tak jadi musta'mal. Hak jadi musta'malnya, kita memang niat nak basuh tangan dalam tu dah. Jadi air digunakan untuk akad hadas. Jadi musta'mal. Jadi masa dia cebok tu, tak ada niat, melainkan hanya nak cebok, dia tidak menjadikan air itu musta'mal. Sama ada perlu niat atau perlu niat ni, niat kan bagi dalam hati. Dah. Masalah kita ni, kalau niat ni dia kena ada lafaz. Sedangkan niat ni hak terdetik. Kemudian Nabi mencurahkan dengan tangannya tadi di atas kemaluan dia. Masuk ni dulu. Tak ada sebut ni masa mana Nabi niat mandi junub. Tapi ada air tu cer dah lah. Jadi daripada sini juga dia tidak ada dalam sifat mandi junub ni mesti talafus. Sahaja aku ada akad ada besar ataupun nawaitu sambaga. Wa ghasala bisimali. Basuh kemaluan tadi dengan tangan kiri dia. Sebab apa? Sebab dia balik kepada hadis hak dulu tu, mana Nabi melarang daripada beristinja dengan tangan kanan. Jadi hak ni kemungkinan termasuk dia bawa istinja jugalah. Pada seseorang itu nak membersihkan mani daripada kemaluan dia kira sebagai istinja juga. Kemudian summa daraba bisimalil ard. Kemudian dia gonyoh. Daraba ni bukan katak. Dia tepuk. Dia tepuk. Di tanah ataupun di dinding untuk hilang, kalau kata ada melekit-lekit ke apa, zaman ni sabung. Mana gonyoh? Boleh kira lah gonyoh tu. Kemudian berwuduk seperti wuduknya untuk semayang. Kemudian mencurahkan di atas kepalanya 3 seperti tadilah, dengan sepenuh tapak tangan. Kemudian basuh seluruh tubuh. Kemudian beralih daripada tempatnya itu, pak dia mandi, lalu basuh kaki. Kemudian aku bawa kepadanya itu mindil. Kalau kita tu wala lah. Nabi taksir. Taksir ni sama ada hak afdalnya tak perlu lap. Ataupun lorak-lorak. Ataupun waktu musim panas. Jadi bila musim panas, kita nak sejuk lah. Ataupun untuk mengekalkan keberkatan air. Macam-macam lah. Jadi hak ni lak lepas mandi mengikut keperluan. Tidak semestinya mesti lak. Bergantung pada keadaan. Setengah tempat tu kalau tak lak, gatal. Kalau kata musim sejuk tak lak, sejuk lah. Jadi ini bergantung pada keadaan. Kalau kita seronok biar lembab lagi, tak payah lak. Tapi mungkin orang boleh kata di sini Nabi taksir ni, Nabi nak mengekalkan keberkatan air. Air mandi junub ni maknanya air bersih. Air kita membersihkan diri kita. Tapi masalahnya, kalau kata air hak digunakan untuk bersuci ni, ada dosa yang digugurkan. Tapi itu untuk wuduk. Mandi junub tak ada sebut. Melainkan Pok Syiah dia kata kelebihan mandi kerana mutu'ah ni, setitih tu 70,000 mereka. Ia bertasbih pula. Bahagia Syiah. Kelebihan mutu'ah tu, mandi dengan pasangan mutu'ah ni, setitih air tu pahala besar. Ataupun hal ini ada juga dibuat dalil oleh setengah pihak. Dia kata menghilangkan kesan ibadat adalah benda makruh. Sebab dia kira, sebab tu setengah orang tu dia tak selak ni, lepas berwudu dia pakai gitu. Dia kata ni kesan ibadat, biar ada. Tapi masalahnya orang semaya assalamualaikum tu pergi gauk muka tu apa dah, biarnya ada lah tanah ke apa pasir. Muka tu kesan ibadat. Mana kaedah ni dia tidak kaedah secara mutlak lah.
Cuma dalam bab ni kita tidak boleh nak ambil hukum sunat tidak lak. Mana hal ini dalam perkara tabi'i, mengikut keadaan, mengikut keperluan. Kalau perlu seorang tu nak lak, tak perlu tak apa. Tidak wajib lap lah. Bila dia buat mari tu maknanya kebiasaannya lak lah. Cuma hari tu dah. Ia kena faham gitu. Jadi kalau Nabi taksir dah, taksir ni, taksir guna ataupun makruh lak ni, mana daripada awal lagi. Tak Allah. Mana ni hak kebiasaan dia Allah. Kemudian riwayat satu lagi ni, waja'ala yaqulu bil ma'i hakaza. Yaqulu bil ma', qala dengan ada haraf jabak tu, dia bukan berkata. Kita tak boleh terjemah. Kemudian dia, dan mulalah dia berkata dengan air. Qala ni maknanya perbuatan. Dia yang fudu, letak. Qala. Faqala bihima ala ra'si. Dia gosok-gosok. Jadi qala saja, mana berkata. Tapi qala yaqilu, qailulah. Qala bi, buat. Melakukan sesuatu. Da'a bi syai'in nahwal hilab. Fa'akhadha bi kaffihi. Hilab ni maknanya bekah lah. Hilab. Hilab ni biasanya, hilab ni kalau kita kira kat, bekah ya, tak ada susu. Tak ada susu. Khattabi kata bekas ya dapat memuatkan sekali perah susu unta. Hilab. Kalau berdasarkan kepada riwayat akan datang ni, qadan ni Nabi mandi, iaitu 3 muk. Dah. 3 kata. 3 kata. 3 kata maknanya 12 muk. Bekah orang tak ada susu tu boleh 3 kata lah. 3 kata. Unta ni. Wallahu a'lam. Faqala bihima ala ra'si. Dia ambil dengan dua tapak tangan dia pun faqala bihima ala ra'si. Mana dia gosok nak suruh air tu terpercik keluar. Tapi dalam semua dalam riwayat ni tak sebut Nabi, maksudnya Nabi gotu air di Nabi perata air masuk dalam celah-celah. Tadi hatta ra'a annahu qad istabra'a. Tadi dia curah tak? Air tu. Jadi hal ni dia kira automatik lah. Tu ke tepi tu. Lepas tu 3 kali. Maksudnya kalau kita nak guna kaedah istabrak agak, maksudnya termasuk dah dalam lubang tengok tempat-tempat. Tempat ia zahir lah. Macam Hanafi kan. Bagi dia khomor dan masuk air dalam hidup tu adalah wajib mandi. Sebab waktu air boleh sapa. Kalau orang tu buka mulut, dia buka mulut. Jadi mulut terbuka, air dalam mulut kena sapa. Tempat ia masih lagi terbuka. Orang jatuh pun kita akad nikah dulu, tak imej kita bukan kita akad nikah. Kita berani tanya kita. Kita buat mari siji besar. Ada waris kita. Tak imej tu dia tanya, lagu mana awak mandi junub? Lepas tu dia kata mandi tenggung dah. Mandi tenggung. Timai tu besar. Berapa mandi tenggung? So korek lah. So siapa air. Jadi sebenarnya hak qada kita tu ya, hak kita lalu tu. Dia tak kata gerudi sudah lah. Maknanya biar basah lah. Jadi hak kita duduk tu, hak terbuka tu jolok lah. Sebab hak ni pun mandi duduk ni. Mandi duduk. Tapi lah ni boleh tembok. Kemudian qada yang disunatkan. Qada air yang disunatkan dalam mandi junub, dan lelaki dan perempuan, mana suami isteri itu mandi dari bekah yang sama fi halatin wahidah, dalam keadaan yang sama, dan kedua-duanya itu mandi dengan lebihan masing-masing. Dia kalau kira sebenarnya bab ni molek letak dalam kitab tu ni, kitabun nikah ni. Riwayat daripada Aisyah katanya Nabi SAW mandi min ina'in wa huwal faraq min al-janabah. Faraq ni qada tadilah. Satu faraq tu bersama dengan 3 gatal. Mandi kerana janabah. Kemudian riwayat satu lagi tu wa kuntu aghtasilu ana wa huwa fil ina'i wahid. Aku mandi wa huwa dengan Nabi ni dalam bekah yang sama. Mana mandi sekali. Kemudian riwayat daripada Abu Salamah bin Abdurrahman. Aku masuk menemui Aisyah. Aku dan saudara sesusunya. Jadi dia tanya
kepada Aisyah tentang mandi Nabi ni, mandi junub Nabi macam mana. Dia pun minta lah. Fada'at, minta dibawakan dengan bekas, dengan kodar satu gantang, faghtasalat. Dia pun mandi. Wa bainana wa bainaha sit. Tapi ada itulah. Ada tabir. Fa'abraghat ala ra'siyah salasa. Cucu 3 kali atas kepala. Wa kana qala kata siapa dia ni? Abu Salamah. Abu Salamah ni anak Abdurrahman bin Auf. Tapi ni adik-beradik susu Aisyah ni. Jadi isteri Nabi ni ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Ya'khudna min, maknanya mereka tu potong rambut daripada kepala mereka. Kerak rambut, sehingga jadi wafrah. Jadi wafrah ni kadar rambut yang lebat lah. Setengah tu pula kata wafrah ni setakat telinga. Kalau cecah bahu tu baru lamah. Mana wafrah ni wafrah jammah limmah. Wafrah ni sekat telinga. Sekat telinga. Setengah tu lelaki tak ui. Ataupun perempuan tu sendiri tak sih. Jadi bergantung pada kadar lah. Mana di sini isteri Nabi ni ada ya rambut pendek. Tapi kalau kira sebenarnya ada, ialah ni suami isteri lah. Dia kadang-kadang lebih baik rambut pendek pada rambut tu. Cuma pendek dia tu tidak pendek sepola lelaki lah. Sebab leher tu dia ada makna juga. Dia kena berubah pesing lah. Tak kira lah nikah dengan dia tu 2 tahun, 3 tahun untuk tengok dia rambut panjang. Tengok sekali dalam penampilan lain sikit. Rasa lain sikit tak? Sewi tok lelaki puas mata. Dia segi sunnah je, maknanya kita boleh jimai dengan cara tu. Kalau kita mandi dulu perata tubuh, lepas tu baru nak ambil semaya, kena guna air lebih lah. Mana cara Nabi ni, ambil hak kecil dulu, lepas pada tu tak perlu dah lah. Sebab dia termasuk, dari segi kaedah dia panggil tadakhul lah. Tadakhul. Jadi hak kecil tu masuk dalam hak besar. Tak payah berwudu. Ada pendapat, dia kira tadakhul lah, hak kecil masuk dalam hak besar. Tapi hak Nabi ni, hak sunnahnya, ambil hak kecil dulu, lepas tu meratakan hak luar daripada anggota wudu tadi. Kalau contoh dia duduk tepi kolam, terjun dalam kolam. Maksudnya dia cover dua-dua dah. Kau tu duk kata Nawaitu Samboga tu. Dia kalau dia terjun dalam kolam. Dia dah patah kolam atas. Bom. Maksud. Aku niat tadi. Jadi tu. Tak, maksudnya dua-dua tu terangkat lah, maksudnya wuduk dia kira pergi sekali. Kalau ikut pekoh agak dia kalau kiranya rukun dalam mandi ni dia tak ada tertib. Pakai jola je. Asal keratai. Isalah niyah wal isalah. Dua tu je. Tapi kalau ikut tadakhul tak payah dah lah. Berwuduk tu. Dengan dia terjun tu. Tapi kita suruh tak apa yakin sebab wuduk dia ibadat tersendiri. Mandi ibadat tersendiri, dan Nabi pun berwuduk dulu baru mandi. Jadi kita pun kena mandi, wuduk dulu baru mandi. Kemudian riwayat daripada Aisyah ni, Rasulullah SAW bila dia mandi, dia memulakan bahagian kanan dia. Dia curahkan fasabba 'alaiha minal ma' faghasalaha. Summa sabba al-ma' 'ala al-adha alladhi bihi bi yaminihi. Manakala ada kotoran, dia akan curah air lah. Wa ghasala anhu bi shimali. Dia akan hilangkan basuh tu dengan tangan kiri. Sehingga bila selesai tadi, dia mencurahkan di atas kepala dia. Seperti hadis Maimunah tadilah. Kemudian hendak di sini, Aisyah berkata, aku mandi dan Rasulullah daripada bekal yang sama. Dan kita kedua-dua berjunub. Maknanya, suami isteri itu mandi sekali. Suami isteri itu mandi bersama. Kemudian riwayat bawah tu, daripada bekas ni dia muat tiga cupuk. Setara tu, mana boleh lagi. Kemudian mandi sekali ni, min ina'i wahid takhtalifu aidina fihi minal janabah. Tok gila ambil. Dia cebok, aku cebok. Kemudian riwayat satu lagi ni, fayubadiruni hatta aqulu da'li. Aku dulu. Maknanya ni yang dikatakan husnul muasyarah, usul kemesraan antara suami isteri. Itu nak rak Yahudi dah ni. Nak rak Yahudi. Ya. Sebab Yahudi ke
dia kalau bini dia tak boleh nak makan sekali. Ni dua-dua berjunuk ni. Bukan Aisyah tu. Ni berjunuk, mandi junuk sekali. Cuma kalau tak lorak gimana, tak boleh lah. Kalau nak dekat subuh ni, duk main da'li dah. Kemudian riwayat daripada Maimunah pun lagu tu juga. Cuma ada satu lagi, kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Ada kalanya Maimunah mandi dulu, kemudian Nabi pergi mandi. Ni bergantung pada keadaan lah. Kalau tak ada lorak mana, boleh mandi sekali. Kalau gaduh tak, kita dulu ataupun dia dulu. Cuma dia ada satu hadis ni dari dalam Tirmizi, dalam Ibnu Majah, riwayat daripada Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajul bi fadli tahuril mar'ah. Larangan daripada seseorang itu berwuduk daripada lebihan isteri. Dalam satu riwayat lagi dalam riwayat Nasa'i, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila mar'atu bi fadli rajul atau yaghtasila rajul bi fadli mar'ah wal yaghtarifa jami'a. Maknanya dalam hadis ni Nabi kata cebok sekali. Maknanya Nabi hak larang tadi, jangan bini dulu mandi kemudian baru kita, ataupun lelaki dulu mandi baru isteri dia tak. Biar mandi sekali. Jadi bab dalam husnul muasyarah ni lebih sesuai ni. Bukan bab taharah. Bab wal yaqtarifa jami'ah tu dia bukan nak berkait dengan air ke apa tak. Ini dari segi kemesraan suami isteri. Kemudian dalam riwayat 325 tu bi khamsi makaki jadi makuk ni maknanya cupok lah. Dalam riwayat ni ada menyebut Nabi berwuduk dengan satu mud dan mandi tu hingga satu gatal hingga kepada lima cupok. Mana segatal secupok. Jadi ini bergantung kepada itulah qadar, mana qadar ia memadai. Tapi kalau kita mandi tu bila-bila nak sejuk, dari segi akad janabah cukup dah dengan segatal tu, tapi bila mandi tu kita nak rasa dingin, nyamai apa semua ni, tambah-tambah pula kita guna sabun, shampoo ke apa semua. Jadi tak kena tu kalau guna shampoo, sabun tu. Jadi tidak kata mesti setahun ni. Dalam bab wuduk memanglah seminimum mungkin jima'. Tapi hak bab air ni tak spesial jima' sebab kadang-kadang kita nak sejuk tubuh. Jadi bila sejuk tubuh tu kalau dalam apa? Dalam Mu'jam Ma'ani ni dia kata tahsun yushrabu bihi a'lahu dayyiq wa wasatuhu wasi'. Capung apa? Mucung dia tu. Jak lah. Dia tidak jak sebab dia kata mucung dia sepik, tengah dia besar. Macam rambut sayung gitu. Dia apa panggil? Kalau tempat istimak tabligh tu lota. Dia ada macam macam apa nak kendi orang Jew sayur tu. Bawa tu. Nak pergi buat air kat, ambil sogot tu kat boleh beres. Lota dia panggil. Wallahu a'lam.